Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to channel Wawa Diva. Happy birthday to you. Happy birthday. Mana buka tak? Mana orang buka? Cepatlah. Tak ada orang ni. Saya minta maaf. So guys, hari ni saya nak on the way pergi ke kondo sebabnya meja makeup saya dah sampai. You kena teman I tau untuk kemas-kemas sikit. Meja makeup. Betul I bukan ada function pun. Oh, masa ni you tak tolong I lah. Tolong je. I bukan ada function. Buat apa nak excited? Kalau I excited, you kena excited. Ya. Kita nak pergi berbuka dulu. Nampak tak naik Ferrari Gen 2. Kau hina Nah, Ferrari kot. Kau beli? Tak ada lah. Abah, kalau abah tengok video ni, ni bukan satu pemerlian. Ini satu pemuja. Ada awet dengan mazhab. Awet Cina. Awet Cina, awet. Amoy tak baju. So guys, kejap lagi kita tengok siapa yang makeup saya. Tapi ni nak pergi setapak Central untuk berbuka. Kita tak tahu nak berbuka apa. Kita masuk je lah apa-apa pun. Bawa nak belajar Soul Garden guys. Nak? Nak? Sedap kan? Yeay! Plan last minute. Tapi kenapa dulu? 6.11 baru. Kau tengoklah kejap lagi banyak gila reserve. Sumpah aku cakap. Tak ada. Trust me. Okey, tak apa. So jom kita pergi. So guys, Cemal tengah menunggu makanan di Penang Cendol. Itulah dekat sini je yang tak ramai orang. Korang tengok. Yang dekat lain semua reserve. Tak apalah, tunggu je lah demi berbuka puasa. So kita kena korbankan sikit lah. Korang lama lagi lah makanan. Sekarang dah pukul 7 tau. Tapi yelah, faham je lambat nak masak tu. Kita tunggu je lah, okay guys. So makanan tak sampai lagi. Dan dia sempat buat live Ya, sempat buat live guys. Wawa buat konten YouTube guys. Wawa buat konten YouTube tapi bukan post hari ini. Yes. Duduk, thank you duduk. So guys, dah berbuka. Mari kita minum. Logonya guys. Jom kita makan. Bismillah. I makan Okay, jom makan. Makan. So guys, saya punya nasi lemak kunyit Macam mana punya saya tak tahu apa benda. Like mi Penang. Kita makan dulu ya. Nanti korang nak tengok Syamil Wawa kan? Sabar, kita balik rumah dulu sekejap lagi. So meja pasang sana lah. Ya. So guys, meja makeup I dah sampai. Dia orang nak pasang dekat dalam bilik tu ya. So kita tengoklah. Tak sabar nak tengok meja makeup I guys. Laju dia buat kerja. Dia lari-lari. So guys, malam baru dia nak pasang. Korang tengok. Nanti kan Wawa dah siap rumah ni, dia duduk rumah ni kan, sementara tengah renovate ni saya duduk sini kan. Nanti barang-barang yang dia letak dalam wardrobe apa semua tu saya nak lempar kat luar. Saya nak letak barang saya. Boleh tak macam tu guys? Proses pemasangan. Wawa ada ni jap. Dia rehat kejap. Proses pemasangan dia. Ada. Satu belah sini. Ni cermin dia. Tu satu belah sini. Kalau korang berminat boleh DM Wawa. I beli dekat TikTok. Dia akan datang ke rumah pasang tau. TikTok. Ni yang nama dia. Glamora Team. Ni ingat tak sih? Ni faham ingat tak tadi. Orang ni lemari sendiri yang tak ada apa. Yang ni dengan yang ni dua terkacau. Yang nombor kan.
nampak dia. Dengan boleh cabut. Kadang-kadang ada kalau dia letak kan. Sebab dia comel dia macam tu. Jadi kita beagle kira-kira. Yang ini kalau kan. Apa lah? Ini pun agak tekan. Siapa dia bilang? Kalau dia ke bawah tu akan tekan. Jadi kita perang tekan. Memang banyak. Dia baca buka. Oh ya, IS. Bos ada tadi account tu yang dia kat dia mesti. Yang ni kalau dah purchase dengan dia, next time purchase dia akan bagi 10% automatic. Tapi kalau saya the best thing kat bank orang ni dia bagi warranty. Warranty dia wiring, plug, switch dengan door ni yang dia. Jadi apa kaitan dengan switch kan? Tak nyala ke berlipik ke telefonnya. Free. Lepas tahun pun kalau ada problem telefon je, tak buat sim. Bang nak repair, bang nak elok. Ada apa-apa tak ya? Tak ada. Semua barang-barang ni jadi apa benda yang delivery tu sebelum penuh kan. Ni receipt sign. Sedang membayar. So guys, ini sajalah. Dah siap meja idamanku. Ya ke meja dah kan? So, ini sajalah konten Wawa. Cantik tak? Bagi korang. Cantik. Kalau cantik, komen di bawah. Cakap cantik lah. Gila. So, kalau korang suka video ni, korang jangan lupa Like, comment and subscribe. share juga, okay? Bye.